Petang ni saya nak pasang plate dan juga wobbler untuk display kat truss. Sambil-sambil tu saya nak cerita apa features yang ada pada Pro 2 truss terbaru yang dilancarkan semalam. Mungkin video ni agak panjang sebab saya one shoot sahaja, tak cut. Jadi saya harap mungkin ini membantu kepada anda yang tak sempat datang ke showroom untuk tengok depan mata Pro 2 truss yang dilancarkan oleh Pro 2 semalam, iaitu 17 Disember 2025. Yang ni besar sikit berbanding dengan Ativa yang dah ada di atas jalan raya bermula 2021 lagi. Cuma sekarang kalau kita lihat dekat media sosial, banyak orang cakap kenapa Pro 2 lancarkan truss ada dua variant sahaja, X dan juga Hash, namun pada high spec iaitu pada model Hash tiada ACC. Yang saya dapat info, Ativa dilancarkan pada tahun 2021 dan untuk truss menggunakan model yang sama seperti Yaris Cross. Yaris Cross dilancarkan pada tahun 2020 di Jepun dan pada tahun 2023 mula masuk ke market Indonesia dan sepatutnya juga masuk ke Malaysia. Namun ada beberapa isu yang menyebabkan orang kata delay lah, menyebabkan kelewatan untuk masuk ke Malaysia. Dan sekarang pada hujung tahun 2025 akhirnya ia telah dilancarkan. Yang first ni welcome lamp. Yang ini pertama sekali diperkenalkan pada Pro 2 truss, sebab mana-mana model Pro 2 yang sekarang kalau anda tengok tak ada lagi welcome lamp, iaitu di bawah side mirror sebelah kiri dan kanan. Di sini anda boleh tengok apabila anda tekan sahaja unlock kereta ni, ia akan menyala. Tak percaya? Jom kita cuba. Okey, saya lock dulu. Lepas tu kita unlock. Tak nampak sebab sekarang tengah cerah. Tapi kalau anda boleh tengok, ada cahaya di bawah tu. Yang kedua, kita nak tampal 21.3 km per liter. Yang ni sangat-sangat jimat pada kategori SUV. Kalau pada Pro 2 arus sekalipun 15.6, tapi untuk new model truss kalau kira enjin 1.5 sama, tapi boleh dapat penjimatan sehingga 21.3 km per liter. Sangat-sangat jimat. Yang ni Pro 2 claim, janganlah kalau anda pakai kereta truss ni nanti apabila anda dapat fuel consumption 17, 18, anda pertikaikan, kerana ini adalah maximum saving yang Pro 2 declare, bergantung kepada pemanduan anda. Okey, seterusnya ni yang paling penting, power back door dengan motion sensing. Kalau sebelum ni anda banyak barang tengah pegang ni, memang tak boleh nak buka. Kadang-kadang kena minta orang lain tolong buka. Tapi untuk Pro 2 truss kali ni tak ada masalah, menggunakan motion saja untuk buka boot di bahagian belakang. Okey. Picak. Okey, kat sini ada dua button. Kalau kereta sekarang tengah terbuka, anda tekan yang ada logo lock ni, dia akan tutup keseluruhan kereta, kunci. Kalau tekan yang ni, dia akan tutup untuk boot sahaja, untuk pintu ini sahaja, yang lain masih terbuka. Jadi kalau masa nak tinggalkan kereta lepas load barang, boleh tekan yang ni. Kalau nak naik kereta, just tekan yang ni sahaja selepas daripada anda load barang. Okey, sangat-sangat hebat. Kalau dulu kita pakai stiker biasa, sekarang dia datang dengan magnetik sahaja, just letak, dia melekat, dan benda ni boleh menjamin kualiti cat pada body. Sekiranya kita nak jual balik kereta test drive ni nanti, dia masih terjaga bahagian luar. Bagus Pro 2 telah ambil satu inisiatif menukar material daripada stiker kepada stiker biasa kepada stiker yang menggunakan material magnetik. Yang ni enjin EEV 1.5 liter dan juga menggunakan gearbox DCVT.
Dan untuk bahagian belakang, Pro 2 Smart Drive Assist PSDA yang diperkenalkan pada Pro 2 Ativa dan sekarang sudah ada terdapat juga pada Pro 2 Trust, Advanced Safety Assist, Driving Assist, Parking Assist, Headlamp Assist. Okey, jom kita tampal. Boot space 471 liter, retractable tonneau cover. Yang ni, jom kita tengok. Keluasan pada bahagian boot memang sangat-sangat luas, 471 liter keluasan, dan benda ni anda boleh tarik. Yang ni berkualiti sangat-sangat premium. Pada bahagian sini ada tayar spare. Anda boleh tengok dia bagi tayar spare jenis Toyo tayar, sama dengan tayar yang dipakai sekarang. Dan kalau nak luas lagi, boleh letak papan ni pada bahagian bawah untuk letak lagi banyak barang. Okey. Next, premium soft touch. Anda tengok sendiri bahagian dalam dengan stitching warna maroon, warna merah gelap, yang nampakkan lagi kereta ni premium. Okey. Lembut guys, bukan plastik biasa. Yang ni soft touch yang dia bagi. Okey. Dan bahagian belakang ada rear aircon vent yang tak pernah lagi Pro 2 buat. Biasa kalau ada pun pada bahagian atas untuk arus dan juga Alza. Namun untuk kali ni, penumpang belakang walaupun kereta 5-seater tetap rasa aircon. Dan juga ada 2 USB Type-C port charging. Untuk port charging dia bagi 2 Type-C pada bahagian belakang dan juga 1 Type-A pada bahagian depan. Android Auto, Apple CarPlay ready untuk kereta ni. Sebelum ni ada pada Pro 2 Alza, namun untuk Trust kali ni Pro 2 bagi. Jadi anda boleh gunakan kelebihan ni untuk tengok maps dan connect phone anda kepada kereta. Ada 360 parking assist, sangat-sangat membantu untuk anda tengok sekeliling kereta ketika nak parking. Dan lagi Smart Auto Climate Control, yang ni untuk aircon. Sebelum ni tak ada lagi fungsi auto manual, yang ada hanya memori, iaitu memori 1, memori 2 untuk anda save. Namun kali ni Pro 2 berikan mode auto, tekan auto sahaja, dia akan sesuaikan mengikut suhu semasa. Dan ada lagi satu USB Type-C untuk bahagian depan. Dan sebenarnya kalau anda tak bawa kabel sekalipun, anda boleh cas menggunakan wireless charging. Letak sahaja phone anda dekat konsol bahagian tengah ni, kompartmen sini, automatik dia akan cas. Yang paling penting, Trust mendapat 5 bintang untuk Passion NCAP. Maknanya kereta ni betul-betul selamat untuk pemanduan di Malaysia dan ada 6 safety airbag system. Ini adalah wobbler yang terakhir untuk kita tampal, tight and telescopic steering. Telescopic steering tak pernah ada juga pada Pro 2, dan kali ni Pro 2 berikan pada Pro 2 Trust. Ingat, anda boleh tarik dan boleh naik dan turunkan mengikut keselesaan anda sendiri. Untuk lock dan unlock pada bahagian bawah seperti biasa.